Dia hias rumah dia orang dengan puji-pujian. Nampak dia punya kubah tu. Ini dia jual sofa Arab yang selalu kita tengok dekat kedai-kedai makan Arab tu. 700. Dia faham Arab luar dulu. Kentang goreng sedang digoreng oleh Pak Syed ni. Aleppo, kota bersejarah yang bangkit dari abu, adalah kota paling besar selepas ibu negara Syria iaitu Damaskus. Dari bumi Qastal Al-Haramain ini, jom kita teruskan pengembaraan. Ini kedai macam ni banyak kali akan nampak di bumi Syria. Dia kedai serbaneka, semua benda ada daripada sekecil-kecil paku sampai sebesar-besar roket. Macam itulah dia orang bergurau, maksudnya semua benda ada. Lengkap. Ni nama tempat dia ni, Qastal Harami. قصة الحرامي. هي اسمها قصة الحرمين. ليش في حرامي كثير هان؟ نو kedai ayam. في دجاج؟ في دجاج؟ sayur. ها؟ السلام عليكم. هيك في طريق هيك بنلف هيك بنرجع على نفس المطرة اللي نحن فيه. ايش؟ في؟ في بس ترجع وين ما هذا. ان شاء الله تشوف. ترجع لهون. ترجع لهون. ايوه بعيد ولا قريب؟ قريب قريب. Tengok ni. Tak, betapa lamanya bangunan-bangunan ni. Happy Bed Nas jual. اي نعم. Nas. Dalam ni rumah orang dia tak boleh masuk. Dia kalau pintu pendek tu dia turun ke Kobu. Panggil rumah bawah tanah lah. امشي بدون. Assalamualaikum. معلش تتفرج على بلادكم الجميلة. اتفرج كنا بتركيا جات الجحيم خلاص. الله يكرمك. الله يعافيك يا رب. نراكم إن شاء الله دعواتكم. انا ما بعرف ايش معناتها ما شاء الله. ماليزيا، بس لما شفت كون عرفت ايش معناتها ماليزيا كثير حبيتها. حياك الله والله انك عسل. Ni kawasan lain pula, nama dia Qastal Musht. كاسة المشت. Musht. مشت. Wain maktub al-ism. Ni ada jami'. Jami' Qanbar. Qanbar. Oh, tahun 1752. Oh, zaman Osmaniyah ni, masjid ni. Masya-Allah. Ada Osmani. قديم قديم. Sebenarnya kawasan agihan bantuan kita. Kawasan agihan bantuan kita saja bawa kalian tengok ni keadaan Nawar. مسبح الصحة هنا. Kawasan yang sudah مسبح. lama. Fatih. لا هلا هلا مو فاتح. عشان الشتاء. السلام عليكم. حياكم الله. بارك الله فيك. حالكم. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيكم يا رب. حياكم الله دعواتكم ان شاء الله. الله يكرمك. Ni sebelah sini dia ada مسبح الصحة. kolam renang. Tapi kolam renang ni besar. Oh. Insya-Allah. Tapi dia tutup lah sebab sekarang ni musim sejuk. Jadi kalau kalian tengok ni bangunan-bangunan sekitar ni semua dahsyat ni. Masjid yang kita nampak tadi tu zaman Osmani. نعم زمان العثماني. Insya-Allah. Assalamualaikum. اول بحر بشري. Oh, masya-Allah. ايش بيه يا عم؟ تراضي وخياطه ان شاء الله. ما شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب. ان شاء الله. هان يلا. انتصرنا بعد شيء قدامنا. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ni budak-budak ni dia nak bawa kita tengok tempat dia orang bermain. Tempat melepak. duduk penjara ni. Oh ya. Ada kada sijin? بس كله خراب. Dulu penjara. duduk penjara ni. تدخلوا؟ لا لا خلاص ولا شيء علينا بعدين نروح على المقبرة. أظن ريغا اسمه ريغا. ايه عرفته. أيوة. Hello, how are you? InsyaAllah Chang Chung Ha. امان ما بيعرفوا نحن. Assalamualaikum. Yalla syabab. Ni kita berada di Halab lagi. Dan kita diberi izin masuk ke Masjid Umawi. Di Masjid Umawi ni dia ada dua di Syria. Satu yang besar adalah di Dimashq
Ini yang lebih kecil sedikit, Masjid Umawi Halab. Dan masjid ni adalah masjid yang banyak rosak dengan pengeboman daripada jet Rusia dan sedang dibaik pulih, tidak dibenarkan lagi untuk masuk, tapi alhamdulillah kita dapat izin khas untuk masuk dan tengok keadaan dalam masjid ni. Jadi kalian boleh tengok, dan depan ni kita boleh bawa pula ke Umawi di Dimash untuk kalian tengok persamaan dan perbezaan antara kedua-dua masjid ni. Masya-Allah. Masya-Allah. Cantik. Okay, masuk tak? Ini kubur Nabi Allah Zakaria alaihi salam, yang mana kubur anaknya Yahya berada di Masjid Umawi di Damaskus. Fatihah. Ini adalah kawasan di sebelah Masjid Umawi, dan kawasan ni adalah kawasan kedai, yang mana kedai ni dah cukup lama. Ada sebahagian ni dibuka, sebahagian ni ditutup, sebahagian ni masih beroperasi. Dan kedai-kedai ni wallahualam kalau tak silap saya dipanggil sebagai khan. Dan kalau kalian boleh tengok barang-barang yang dijual di dalamnya adalah barang-barang tradisional yang digunakan oleh penduduk di bumi Suria ini. Contohnya ni menjual ti besi. Ini kedai ni dia menjual kopi. InsyaAllah. Suqul Haddadin namanya. Suqul Haddadin. Dukan 11, kedai nombor 11. Kedai nombor 12. Tak semuanya beroperasi. Kedai ni nampak buka. Contohnya kedai ni dijual Jalsat Arabi. Ini dijual sofa Arab yang selalu kita tengok dekat kedai-kedai makan Arab, contohnya duduk atas lantai. InsyaAllah. Depan tu ada bulan macam setengah berzanji. Jami' wal madrasah. Ya, walaupun masjid kita kat sebelah ni, dinding ni, sini juga ada jami' dan juga ada sekolah. InsyaAllah. Nawirin syabab. Assalamualaikum. Tengok. Ni barang-barang turas. Barang turas ni barang antik lah. Apa yang dijual? InsyaAllah. Ni tengok ni yang diguna zaman dulu. Diletakkan arang ni untuk striker. Nawar. الله يسلمك. كم سنة دكان هاي؟ كم سنة هاي لو دكان هاي؟ عمره يعني الحجر هلا هون عندك الجامع هذا عمره 1700 سنة. ما شاء الله. 1700 year. Saya nak tunjuk kepada kalian hiasan rumah yang suka dibuat oleh orang Halab ni. Dibuat daripada kayu. Jadi lengkap. Kerusinya dengan mejanya. Insya-Allah alafik. Tapi yang lebih menarik, ni kedai yang menjual barang yang terkenal di bumi Halab ini, iaitu sabun Halab. Masuk tengok sabun Halab. Kita kalau di Palestin kita terkenal dengan sabun ini, nama dia sabun Shagha. Tapi di sini nampaknya mereka lebih kenal dengan sabun ini yang namanya sabun Halab. Insya-Allah. Kan?
Dia saya nampak murah sikit kan. Nampak ni. كله بلد كله صابون زيت زيتون حلبي ما شاء الله. الا هاد ماليزيا استورد منكم ها؟ هذا من وين؟ من ماليزيا شغل لا. نحن نجيبه نودلز Masya Allah. Dia kata semua ni adalah daripada minyak zaitun halab, kecuali ini daripada Malaysia. Daripada daun bunga ros. Dia bawa daripada Malaysia. Masya Allah. Ini jam 8 suku pagi di Bumi Halab dan kami sedang menjejak Jami' Abbasi mencari Syekh Saleh Al-Abbasi, tempat pelajar Malaysia suka beruzlah di masjidnya di Masakin Hananu. Dan hari ini kami redah untuk naik servis ataupun van untuk sampai ke sana. Dan kita harap misi kita berjaya menjejak semula Syekh Saleh Abbasi dan 24 orang anaknya daripada 4 isteri yang dikahwini. InsyaAllah akan misi ini berjaya, misi terakhir di Bumi Halab sebelum kami ke Hama sekejap lagi. Hananu. Assalamualaikum. Jadi ni namanya servis. Servis ni ialah pengangkutan awam di Bumi Syria ni yang boleh bawa kita ke mana kita nak pergi dan bayaran mengikut lokasi, ikut tempat yang kita nak pergi. Biasanya kita bawa duit shilling, dulu bayar pakai duit shilling, sekarang kena pakai ribu-ribu untuk bayar. Jadi kita dah berada di Masakin Hananu di kawasan Jami' Abbas. Tapi kita tak tahu ada harapan ke tak masjid ni beroperasi. Masjid yang kita nampak di belakang kita ni nampak macam tak ada sinar bahawa ianya beroperasi. Tak apa pun kita pergi tengok juga, insya-Allah. Jadi ni masjid yang kita harapkan untuk jumpa Syekh Saleh Abbasi dan juga rakan-rakan yang lain, tempat kita beruzlah suatu ketika dahulu 13 tahun yang lepas. Keadaannya sebagaimana yang kalian nampak, tidak bersisa dan tidak ada harapan untuk bertemu dengan keluarga Syekh. Dan bukan sahaja masjid yang rosak, tetapi bangunan-bangunan di sekeliling juga terkesan. Allahu Akbar. Dan masjid ni yang luas ni selalu digunakan juga untuk majlis zikir. Syekh ni Syekh Tarikat Rifa'i. Jadi kawasan luar ni tempat kami selalu duduk hafal Quran, beruzlah. Dan bila masuk ke sini ni saya boleh bayang lagi zaman kami datang ke sini dengan kapetnya, dengan selesanya, dengan setiap sudut ada orang yang sedang berdoa dan sebagainya. Dan kalian boleh nampak mihrab. Dan kalimah Allah yang masih tertulis, walaupun yang lain tak ada dah yang berbaki. Itu laluan masuk ke rumah Syekh. Tempat pagi-pagi kami duduk. Kita akan habiskan zikir. Kalau malam Jumaat tak silap, kita akan selawat. Habiskan selawat 100,000 kali. Dan kita akan bersarapan bersama dengan Syekh. Maklumat terakhir kita dapat tentang Syekh Saleh Abbasi dimaklumkan mungkin dia bersama dengan keluarganya masa awal berlaku pengeboman telah lari ke Istanbul. Jadi kita dalam perjalanan pulang lah ke hotel kita setelah misi kita. Setakat itu saja kita dapat selesaikan. Dan kita sekali lagi naik servis. Dan servis ni dia ada banyak sistem kerjasama yang dibuat. Antaranya ialah orang yang berada di belakang sekali, kalau dia nak bayar, dia akan pass duit kepada orang yang di depan dia. Dan secara amanah dia orang akan pass sampailah ke depan. Jadi kalau ada baki pula dia akan pas sampailah ke belakang balik. Jadi orang yang masuk awal dia kena duduk belakang. Dan nampak kecil bernama servis ni, tapi dia boleh muat sampai kadang-kadang 12 orang. Jadi tak apalah, nanti
nanti kita cuba cari lagi maklumat berkenaan dengan Syekh, dan kita ada rezeki kita jejak di Istanbul pula, insya-Allah. Terima kasih. Ini kita nak try breakfast orang Syria ataupun bumi Syam lah secara amnya, iaitu makanan yang biasa kita jumpa, falafel, kentang goreng sedang digoreng oleh pakcik ni, dan sayur-sayur yang sedang kita nikmati sebelum sampai makanan. Jadi ni falafel dia walaupun dah sejuk masih lagi crunchy. Ha? 100,000. Ya lah. Sama dengan 50 sen. Mahal lah. Dulu murah. Kalau kat Gaza 1 shekel ni lebih kurang RM1.50 dalam 6 biji. Belum tengok tu batata yang sedang ditunggu. Dan hari ni breakfast kita special sikit. Tak cukup dengan falafel, kami cari makanan tambahan. Dan yang kita cari ialah apa? Tak tahu minta apa? Minta telur goreng dengan daging. Oh. Shuf. Telur مشكشوكة يعني؟ فيش انكم شكشوكة زي فلسطينيين؟ لا ما بعرف. ايش معناتها ما بعرف. هلا هي سجق. تمام. سجق. هي كباب. هذا بسميه ايش؟ سجق. Sujuk. Jadi menu tambahan kita hari ni roti yang berinti daging. Dia panggil sejuk. Sejuk ni saya rasa bahasa Turki. Tetapi biasanya kalau dekat tempat lain dipanggil arais. Begitu juga telur, scramble egg. Jadi ni makanan mewah lah kira. Pagi-pagi dah makan daging. واهل الحلب بيفطروا على اللحم. ساعة 2 واحدة 2 بياكلوا. ايوه. Tambah pula jubnah, keju. Ni baru betul orang Syria. Ada orang Palestin makan jubnah. Saya masuk roti makan seperti tu ya. Barulah makan. Ini baru sampai. Banyak lagi jubnah. Meh, bismillah. اتجاه الشرق للجنوب غير الشرقي. Kau sikat rambut sampai lewat sembahyang. Botak sekarang juga. Akan lahir di kalangan zurat aku Asyajju Bani Umayyah. Yang sangat terjejas dan terkesan dengan peperangan, sebagaimana kemusnahan dan kehancuran yang kalian nampak di sekeliling kalian. سوري سوري درعا بعد من الدشم